Institut Tanah dan Ukur Negara Instun ditubuhkan pada 1 Mei 1998 berikutan arahan daripada Jemaah Menteri pada 9 Julai 1997. Pada ketika itu, Instun terletak di bawah pengurusan Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi KTPK. Tugas melatih yang dahulunya dijalankan oleh Seksyen Latihan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia kini dikendalikan sepenuhnya oleh Instun. Sebagai satu-satunya institusi latihan awam bagi bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan, Instun ditubuhkan pada tahun 1998 dan beroperasi sepenuhnya di Tanjung Malim, Perak pada tahun 2002. Berlatar belakangkan keindahan banjaran Titiwangsa, Instun merupakan satu-satunya institusi latihan awam di Malaysia berfungsi dalam pembangunan program latihan dan pembelajaran dan sebagai pusat penyebaran maklumat dan rujukan utama dalam bidang tanah dan ukur negara. Dasar Instun ialah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan selaras dengan fungsi dan perkembangan teknologi terkini untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Perkhidmatan di Instun diterajui oleh pengarah Instun dan disokong oleh 5 bahagian utama iaitu bahagian pengurusan dan perundangan tanah, berperanan untuk membangunkan kompetensi warga pentadbiran tanah negara melalui pelaksanaan program latihan, khidmat nasihat dan penyelidikan dalam bidang pentadbiran dan perundangan tanah. Bahagian ukur dan pemetaan berfungsi untuk membangunkan kompetensi warga Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dalam melaksana pembangunan program latihan, penyelidikan serta khidmat nasihat dalam bidang ukur dan pemetaan. Bahagian teknologi maklumat berperanan melaksanakan program latihan, khidmat nasihat dan penyelidikan berkaitan teknologi maklumat serta mengurus infrastruktur dan infostruktur ICT yang menyokong kelancaran operasi Instun keseluruhannya. Bahagian penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab merancang dan mengurus pelaksanaan dasar serta polisi, program pembangunan kompetensi tenaga pengajar, pengurusan dan penilaian latihan Instun serta inovasi dan penerbitan yang berkualiti. Bahagian pentadbiran dan kewangan bertanggungjawab merancang, mentadbir, mengawal dan menyelaras urusan pentadbiran dan kewangan di samping melaksanakan program latihan umum di Instun. Berdasarkan kepada visi dan misi, Instun menawarkan program-program latihan jangka pendek melalui pendekatan pembelajaran bersemuka di dalam bilik kuliah, pembelajaran dalam talian, seminar, perbincangan, latih amal, kerja lapangan dan juga lawatan. Instun turut menyediakan barisan tenaga pengajar pakar yang berdedikasi dan kompeten, suasana pembelajaran yang kondusif, capaian bahan rujukan dan ilmiah serta penggunaan perkakasan teknologi terkini dan moden. Antara kemudahan yang disediakan oleh Instun kepada peserta kursus adalah bilik kuliah, bilik penginapan, pusat kecemerlangan, auditorium dan pelbagai kemudahan lain yang terdapat di Instun. Selain itu, kemudahan Instun turut digunakan oleh agensi luar melalui sistem tempahan fasiliti kerajaan di portal MyTC. Antara kejayaan dan pencapaian Instun, kerjasama strategik bersama organisasi luar. Selain itu, Instun turut menawarkan latihan kepada peserta antarabangsa melalui Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP. Seminar Drone SEMIT. Instun juga menganjurkan seminar pentadbiran dan perundangan tanah bertujuan memberi pengetahuan dan kefahaman kepada anggota pentadbiran tanah, agensi kerajaan, swasta serta orang awam. Penganjuran program umum berkaitan nilai-nilai murni, ceramah agama, integriti dan sebagainya.
Instun telah mendapat pengiktirafan piawaian kualiti pengurusan daripada SIRIM bagi Sistem Pengurusan Kualiti SPK, Pengurusan Latihan Instun dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS. Instun komited untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan latihan dan pembangunan kompetensi dalam bidang pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat berkaitan. Instun mendahului cabaran.